Jom kita masuk ke bangunan bernama. Jom. Kita tengok apa ada kat dalam dia. Ni lobby dia. Simple je. Sekejap lagi kita masuk dalam. Assalamualaikum. Uish, lain macam. Buat kerja pakai sunglass yuk. Nampak ke tu? Ini betul pakai cermin mata sebab rabun. Aik, jangan marah yuk, gurau je. Kamu marah kena jual nanti yuk. Alamak, bos pun ada lah. Tengah briefing dengan kami, stringer 5 orang. Terima kasih bos kerana prihatin kepada kami stringers ramai 5 orang ni. Memang rezeki dapat berkumpul semua stringer hari ni. Izwan ni yang paling muda antara kami. Sebagai bos yang baik, Tuan Haji Azmai sentiasa memberi peluang kepada kami untuk mendengar idea-idea yang terkini. Ini pula Mikubo yang paling otai dalam grup kami. Steady bo, inilah ketua departmen kami, Tuan Haji Azmai. Orangnya humble, simple, suka bergurau, mesra dengan anak buahnya, cekap menjalankan tugas. Tapi yang paling best sekali selalu belanja getih. Aik dari tadi tak siap-siap lagi yuk. Rupa inilah kami sentiasa bekerjasama dan berkongsi idea di dalam sesuatu pekerjaan. Teamwork katanya. PAP pun anda semua memang terbaik. Ciao.